Tahu tak kenapa dalam filem The Platform ada beberapa karakter yang nama dia bahasa Melayu? Menurut beberapa sumber, penulis skrip ada keturunan Indonesia. Pasal itulah ada karakter yang nama Goreng, Kekasih, Terima Kasih. So The Platform ni antara filem yang agak famous jugalah yang ada dekat Netflix. Sekarang ni dah ada dua, The Platform 1 dan juga The Platform 2. Dan dua-dua filem ni menyakitkan hati aku. Bukan apa. Okey, aku cerita dulu apa yang aku tak suka pasal filem The Platform ni. First kali, ending dia langsung tak memuaskan hati aku, meninggalkan aku dengan banyak gila persoalan. Dan kalau boleh, aku nak diorang berjaya lepaskan diri, aku nak diorang pergi jumpa management platform ni. Dan ada juga ending yang aku tak berapa nak faham dan aku nak diorang terangkan apa yang berlaku sebenarnya. Dan satu lagi aku kurang berkenan, part dia punya gore ataupun ganas, putus tangan, nak patahkan tangan orang macam mana, semua tu seram lah bagi aku. Tapi lain daripada tu, cerita ni memang best. Message yang dia nak sampaikan jelas, walaupun ending dia aku tak berapa nak faham sangat. Tapi secara overall, aku boleh faham lah movie ni apa yang dia nak sampaikan. Production quality baik, lakonan mantap. Even aku kata aku sakit hati tadi, tak boleh nak deny best lah. 4 bintang daripada 5 bintang untuk The Platform 1 dan juga The Platform 2.